Assalamualaikum guys, salam sejahtera guys. Welcome back my YouTube channel. Okay guys, video kali ini kita buat tempat remote dengan menggunakan pipe PVC. Okay guys, jom kita pergi ke cara pembuatannya. Stay tune guys. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Okay guys, video kali ini saya nak buat tempat remote. Tempat remote dengan menggunakan pipe PVC. So jom kita buat. Yes, mula-mula pipe ni saya akan ratakan. Saya akan bentuk dalam ni bentuk segi empat. So macam mana saya buat? Jom kita buat. Okay guys, dah bentuk segi empat dah. So jom kita buat next step. Guys, yang ni bahagian lubang ni kita tampal dengan PVC yang saya dah ratakan. Okay, nak kasih. Kita letak gam. Okay guys, saya dah tutup dengan PVC yang saya dah ratakan. Ni. So dia akan jadi macam ni lah. So sekarang saya nak lubang ke atas ni, untuk letak ruang untuk remote. Contoh saya buat ni, saya buat dah. Okay guys, saya dah tanda dah. So kita akan buat lubang. 1, 2, 3, 4.
guys. Okey, kita ratakan dulu. Okey, kita gosok bahagian-bahagian tepi ni. Okey. Kita gosok dulu bagi rata, bagi halus sikit. Guys, okey, nanti saya cat lah, okey, cat spray. Okey guys, sekarang kita dah cat, dah spray warna gold. Okey, so kita nak letak batu-batu ni, okey, batu-batu warna ni dekat atas sini. Okey. Guys, macam ni. So kita nak letak tulisan remote, okey, dengan menggunakan kita hias dengan batu warna-warni ni, okey. So macam ni lah remote ya. Okay. So yang last ni ni. Dah ambil bapa ni remote. Okey. Okey, macam ni lah guys. Okey. Nanti kita gantung dekat dinding, okey. So tempat remote kita. Tempat remote kita dah siap. So jom kita gantung kat dinding. Okey. Okay guys, inilah hasilnya guys. Okay, memandangkan color remote tu tak berapa clear. Okay guys, so saya warna hitam nama remote tu guys. Okay, jumpa next video guys. Jangan lupa subscribe guys, like and comment guys.